Untuk jimat cukai ada banyak cara, tapi salah satu cara untuk kita dapat jimatkan cukai dalam masa yang sama, kita growkan kita punya simpanan, kita punya aset untuk waktu bersara, ada satu tempat, which is nama dia adalah PRS, Private Retirement Scheme. Setahun kita boleh dapat jimatkan cukai sebanyak RM3,000. Penjimatan cukai tu cara kiraan dia berbeza-beza ikut kita punya cukai bracket lah, tax bracket kita. Jadinya nak buka paling mudah adalah buka RM100 setiap bulan, set RM100. Tapi ada satu cara yang korang kalau tak nak rasa berat nak bayar RM3,000 selepuk setahun, korang set up buka akaun RM100 tadi. Lepas tu set up setiap bulan RM200.5. Setahun complete RM3,000. Dan pulangan dia punya potensi pulangan dia sangat kompetitif. Korang boleh check sendiri. Kalau nak tahu, nak saya tunjukkan bukti dia, boleh tekan link di bio. Saya tunjukkan satu-satu. Terus kita set up sekali untuk jimatkan cukai. Okay? Jangan bayar banyak-banyak cukai ni, rugi je. At least macam ni, korang jimat cukai dalam masa yang sama, duit korang pun grow. Okay?